Jangan terpengaruh dengan emas murah daripada individu. Sebenarnya kalau kita tengok hari ni, ramai yang teruja bila nampak harga emas pre-love lebih rendah dari pasaran. Tapi ramai yang tak sedar harga murah itu datang dengan risiko yang sangat tinggi. Antara risikonya, yang pertama, risiko ketulinan. Ada kes emas rupa je cantik tapi rupanya campuran logam atau palsu sepenuhnya. Yang kedua, tiada dokumen sokongan. Tanpa resip asal atau sijil, susah sebenarnya kita nak sahkan dari mana emas tu datang. Yang ketiga, isu berkaitan dengan undang-undang. Kalau emas tu ada kaitan dengan kes jenayah, contohnya seperti rompakan atau penipuan, kita bakal disiasat. Nak test guna magnet, penipu ni sebenarnya lagi licik daripada kita. Logam macam tungsten boleh tiru berat emas dengan sangat hampir. Kalau anda baru nak mula simpan emas, beli terus dengan syarikat pengeluar emas. Beli emas dari sumber yang dipercayai bukan saja dapat emas, tapi dapat juga ketenangan fikiran. Nak simpan emas senang hati, nak jual balik pun kita tak pening kepala. Nak mulakan simpanan emas dengan ilmu? Jom saya bantu sebaiknya. Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.